Putusan diteruskan, surat khabar naik 50 sen. Anwar Ibrahim tidak setuju dengan Zakir Naik. Tun Mahathir digesa tolak DAP. PAS doakan Anwar Ibrahim kekal bakal Perdana Menteri. Syafiee Apdal kata bersatu adalah UMNO. Tidak seperti jangka sebelum ini, Syarikat Utusan Melayu Malaysia Berhad atau Utusan Melayu tidak akan menutup operasinya atau menamatkan penerbitan akhbar harian mereka. Pengerusi Eksekutif Kumpulan Utusan Melayu, Abdul Aziz Sheikh Fazil berkata, syarikat itu akan meneruskan perniagaannya namun menaikkan harga jualan bagi akhbar harian mereka, Utusan Malaysia dan Cosmo. Kata Aziz, kedua-dua akhbar tersebut yang kini bersaiz tabloid akan dinaikkan 50 sen mulai Jumaat ini. Susulan pengenalan harga baru itu, akhbar Utusan Malaysia akan dijual pada harga RM2, manakala Cosmo menjadi RM1.50. Bekas anggota Parlimen Kulim Bandar baru itu juga berkata, untuk menyelamatkan syarikat tersebut, Utusan Melayu perlu kembali kepada model perniagaan media. Abdul Aziz juga berayu kepada pelbagai pihak agar membantu syarikat berkenaan yang sebelum ini kalah dalam beberapa saman fitnah oleh pemimpin Pakatan Harapan. Tapi yang lebih baik, bantu kita. Beli surat khabar kita. Saya minta rakyat yang bersimpati kepada Utusan Melayu, bantulah kami, beli surat khabar, beli iklan dengan kami, katanya pada sidang media di pejabat syarikat itu di Kuala Lumpur. Sebelum itu, semalam pengurusan tertinggi Utusan Melayu didakwa mengadakan mesyuarat dengan Presiden UMNO Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kata Abdul Aziz, Utusan Melayu memerlukan masa lebih lama untuk mengimbangi kos operasinya. Mengulas lanjut, Aziz berkata syarikat itu terpaksa menaikkan harga kedua-dua akhbar berkenaan bagi mengurangkan kos operasi yang ditanggung ketika ini. Daripada peningkatan ini dan berdasarkan anggaran akhbar Utusan Malaysia dan Cosmo, masing-masing terjual sebanyak 50,000 dan 100,000 naskah sebulan. Kita jangka ia akan menyumbang kira-kira RM2.3 juta sebulan kepada utusan. Berdasarkan laporan terakhir kepada bursa, kita mengalami kerugian RM3 juta setiap bulan. Namun hasil jualan akhbar ini dijangka mengurangkan defisit kita kepada RM750,000 sebulan. Kita harap sentimen untuk membantu utusan dan semangat untuk memastikan utusan terus beroperasi selepas 80 tahun dalam kalangan masyarakat ketika ini akan diterjemah dengan pembelian kedua-dua akhbar ini walaupun harganya naik, katanya. Aziz berkata pihaknya yakin kewangan utusan akan kembali stabil antara 2020 hingga 2021 jika mereka berjaya melupuskan beberapa aset, meningkatkan pendapatan periklanan dan pertambahan pembaca kedua-dua akhbar bahasa Melayu itu. Berhubung tunggakan gaji, Abdul Aziz berkata pihaknya bersetuju membayar RM2,000 kepada 800 kaki tangan utusan hari ini sebagai penyelesaian jangka pendek, namun tiada jaminan khusus bagi jangka panjang. Kita terpaksa naikkan harga akhbar dan jika jumlah pembaca kekal atau bertambah di samping penjualan aset diselesaikan, kita yakin akan mampu membayar gaji pekerja mengikut masa, katanya menegaskan hanya satu aset berdepan masalah untuk dijual kerana tiada sijil perakuan kelayakan atau CF. Kita nak tingkatkan penjualan kita, harga kita daripada RM1.50 utusan kepada RM2. Ditanya sekiranya ada pelabur yang mahu membeli aset atau melabur dalam utusan, Aziz berkata, beberapa pelabur menyatakan minat namun mereka sedikit skeptikal selepas melihat status kewangan utusan. Ada beberapa pelabur yang menunjukkan minat, tapi apabila tengok ujuran dan kehilangan aliran tunai kita setiap bulan, mereka risau juga, katanya yang membuka pintu untuk bergabung dengan mana-mana entiti media. Abdul Aziz berkata, jumlah tunggakan gaji dan bayaran skim pemisahan sukarela atau VSS adalah hampir RM10 juta, iaitu lebih RM3 juta bagi gaji dan RM6 juta bagi VSS. Disoal mengenai hala tuju editorial utusan yang dilihat berat sebelah sebelum ini, Aziz menegaskan UMNO tidak pernah terbabit secara langsung dalam keputusan editorial sejak beliau dilantik sebagai pengerusi utusan. Wadah kita wadah rakyat, kita nak bantu ketengahkan pandangan rakyat. Namun bila buat begitu, kita dilihat menentang kerajaan, bukan itu agenda kita. Kita bukan lidah UMNO. UMNO tak pernah ganggu editorial. Utusan bebas untuk menulis apa sahaja, tapi mesti bertanggungjawab, katanya. Tindakan penceramah bebas Dr. Zakir Naik yang membuat kenyataan kontroversi mengenai penganut agama Hindu dan kaum Cina di Malaysia dalam ceramah beliau amat tidak wajar meskipun beliau bertujuan untuk berdakwah, kata Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya tidak setuju dengan Zakir Naik dalam soal ini. Saya tahu beliau berdakwah dan dalam dakwahnya banyak kebaikan yang dibawa. Tetapi dalam soal menyentuh perkauman dalam negara ini, ia tidak harus berlaku. Berdakwah perlulah secara berhikmah, katanya dalam program Bola Bicara
bersama orang ramai sempena siri jelajah Presiden ke wilayah Persekutuan Kuala Lumpur di Ibu Negara semalam. Anwar berkata demikian menjawab pertanyaan berkenaan pendirian peribadi Ahli Parlimen Port Dickson itu tentang isu yang dicetuskan Zakir. Katanya Zakir seharusnya berterima kasih kepada kerajaan Malaysia kerana masih memberi perlindungan kepada beliau untuk terus tinggal di negara ini. Memang kerajaan terdahulu yang berikan beliau status penduduk tetap dan apabila Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad juga setuju benarkan beliau duduk di sini, sepatutnya berterima kasihlah, katanya. Berkenaan pendirian PKR terhadap pendakwa itu, Anwar menegaskan perkara itu akan diputuskan secara rasmi hari ini. Mengenai situasi yang melanda syarikat penerbitan akhbar berbahasa Melayu tertua di Malaysia, Utusan Melayu atau Malaysia Berhad ketika ini, Anwar menegaskan utusan wajar diselamatkan kerana jasanya melaporkan lipatan sejarah dan perkembangan pendidikan negara sejak dahulu lagi. Menyedihkan kalau utusan tidak dapat diselamatkan. Utusan adalah akhbar yang sangat sinonim dengan sejarah negara. Tidak boleh nafikan jasanya sebagai medium pendidikan. Jadi satu pendekatan menghormati hak para pekerjanya perlu diambil. Tidak boleh kerana marah utusan, maka suka ia ditutup. Saya tentunya rasa sedih. Ia hanya disalahgunakan oleh UMNO, tetapi syarikat itu perlu dipulihkan dan nasib para pekerjanya harus terbela, katanya. Syarikat Utusan Melayu yang berusia 80 tahun kini berada dalam keadaan kewangan yang tenat menyebabkan berlaku tunggakan gaji pekerja dan bekas pekerja yang mengambil skim pemisahan sukarela atau VSS. Cari jalan cerai DAP. Setiausaha Agung UMNO Anwar Musa mengusulkan agar Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad menceraikan DAP. Katanya sekiranya DAP membawa lebih banyak kemudaratan apabila semakin lama berada dalam kerajaan, ia dibimbangi akan merosakkan sistem nilai dan ideologi dalam jangka masa panjang. Kita kena kesian dengan Tun Mahathir because time is running out. Cuba lihat kepada perlembagaan DAP mereka. Ideologi perjuangan mereka adalah sosialisme dan sekularisme. Katanya yang turut membangkitkan konsep Malaysian Malaysia dikaitkan dengan parti itu. Adakah Bersatu bersedia dan menerima sosialisme atau sekularisme? Kalau tak boleh, bagaimana nak kawal sehingga rosakkan ideologi nasional yang ditanam sekian lama? Ia perlu dikawal sebelum terlambat, katanya seperti dipetik Sinar Harian. Beliau dilaporkan berkata demikian dalam siri wacana Sinar Harian ke-120 Melayu Islam Pasca PRU15 malam. Selain itu, beliau turut menempelak Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman atas pendiriannya dalam kes Zakir Naik. Untuk Dr. Mahathir ke depan dan belakang, beliau perlukan bantuan. Jangan pula harapkan orang macam Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, katanya lagi. Tempelaknya itu merujuk kenyataan Syed Saddiq yang menyokong agar pendakwa kontroversi itu diusir dari Malaysia. Ia susulan kenyataan Zakir Naik terhadap kaum India dan Cina di Malaysia semasa syarahannya di Kelantan yang mencetuskan kontroversi hangat. Tidak puas hati dengan ramai pihak yang mensensasikan syarahan pendakwa Islam Dr. Zakir Naik, anggota Jawatan Kuasa Pusat PAS Dr. Ridwan Muhammad Nur secara serius berkata, beliau mendoakan agar Presiden PKR Anwar Ibrahim terus kekal sebagai bakal Perdana Menteri. Pemimpin PAS itu berkata demikian susulan kenyataan Anwar yang tidak bersetuju dengan pendekatan dakwah Zakir yang dilihat menyentuh perkauman di negara ini. Anwar Ibrahim sebagai tokoh Pakatan Harapan juga mengulas dalam keadaan tidak memberikan keuntungan kepada Dr. Zakir sehingga saya terus mendoakan agar Anwar terus kekal sebagai bakal Perdana Menteri. Puncanya satu, iaitu isu Dr. Zakir sekarang ini menjadi panas, menggelegak sebabnya ia diapungkan oleh pemimpin DAP, pemimpin kerajaan yang tak mesra syariah, kelompok Muslim Liberal dan Hidraf, katanya melalui tulisan di Harakat Daily. Mengikut konsensus Pakatan Harapan, Anwar akan menggantikan Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri ke-8 pada satu tarikh yang masih belum ditetapkan. Zakir yang mendapat status penduduk tetap ketika di bawah Kerajaan Barisan Nasional pada 2012 turut mempersoalkan kesetiaan penganut Hindu di Malaysia yang dikatakan lebih mempercayai Perdana Menteri India Narendra Modi berbanding Mahathir. Penceramah itu bagaimanapun telah memohon maaf susulan ucapannya yang mengguris hati masyarakat bukan Islam. Dalam tulisannya, Ridwan juga membuat perbandingan nasib Zakir sewaktu pimpinan bekas Perdana Menteri Najib Razak dan yang terkini oleh Pakatan Harapan. Ironinya, Dr. Zakir Naik yang kini namanya diratib kawan dan lawan telah lama mendapat PR iaitu Permas Tautin tetap iaitu di zaman Najib menjadi Perdana Menteri. Dalam tempoh 2 tahun ini, beliau dijemput ke berata tempat untuk memberikan syarahan perbandingan agama, tapi tiada yang mensensasikan syarahan Dr. Zakir seperti mutakhir ini sehingga memicu kepada isu perkauman. Katanya yang mendakwa ucapan tersebut diputar belit oleh media. Semalam, Ketua Polis Negara Abdul Hamid Badur menegaskan Zakir tidak dibenarkan memberi ceramah melalui semua medium termasuk media sosial. Abdul Hamid berkata larangan memberi ceramah di seluruh negara itu terpakai sehingga siasatan polis selesai. Nah, ini Bersatu, UMNO. Kamu paham dengan politik ini? Seorang lelaki menyamai Ketua Menteri Sabah Syafiee Apdal mengkritik PPBM sebagai versi lain UMNO dalam satu klip video yang tersebar di negeri itu.
Menerusi klip itu, lelaki terbabit dilihat berbual dengan beberapa wanita yang dipercayai cuba mendapatkan pandangannya untuk menyertai PPBM. Ini bersatu PPBM UMNO. Jadi, kenapa kamu ikut bersatu PPBM? Soalnya. Seorang pembantu Syafiee ketika dihubungi berkata, Presiden warisan itu tidak mahu mengulas mengenai video itu. Dalam klip itu, lelaki terbabit memberitahu beberapa wanita berkenaan tindakan menyertai PPBM bermakna mereka menyokong Ketua PPBM Sabah, Haji G. Nur. Siapa yang memerintah? Haji G ataupun saya memerintah? Siapa yang hasut sama kau masuk bersatu? Soalnya sambil berkata, warisan akan mempertahankan hak orang Sabah dan negeri itu di bawah Persekutuan Malaysia. Siapa yang hasut sama kau masuk pergi bersatu ini? Haji G yang merupakan bekas Ketua UMNO Sabah mengetuai 14 wakil rakyat, 2 senator dan 21 ketua bahagian di negeri itu meninggalkan UMNO pada Disember lalu. Dalam video itu, lelaki berkenaan berkata, beliau akan menjadi timbalan Presiden jika menyertai PPBM. Kalau saya ini mau ikut bersatu, saya sudah timbalan presiden, saya di bawah saya lagi. Saya dipujuk oleh Tun Mahathir pun, saya tidak mahu. Jawatan tinggi lagi. Tetapi itu bukan jawatan yang saya mahu pegang, katanya merujuk Dr. Mahdi Mohamad yang juga pengerusi PPBM. PPBM Sabah dilancarkan 6 April lalu. Langkah PPBM melebarkan sayap ke Sabah pada awalnya dibantah pemimpin warisan, termasuk Syafiee yang kemudiannya berkata, ia adalah hak PPBM untuk menubuhkan cawangan di negeri itu.